Minta maaf sangat-sangat kalau daripada jauh. Jap, nak bagi je. Benda nak dijual kurang molek tapi boleh dimakan. Yang ada sekarang yang saya boleh bagi ni sebenarnya lemang yang telah di-checking dan tak boleh dijual. Contoh ada berjelantah sikit belah bawah. So saya tak boleh nak bagi kat customer. Ni yang adik punya ni bawa balik makan-makan. Nak bayar apa ni? Buat apa nak bayar? Tak bayar. Minta maaf tau. Yang ni siapa tadi? Akak tadi. Abang mana? Akak ni satu. Tak kisah mana-mana. Dua-dua dapat. Berapa? Nak buat apa? Nak bayar? Tak nak. Yang itu bukan untuk dijual. Yang dijual besok kita ambil yang elok, yang handsome. Yang ini free gift lah senang kata. Maaf sangat-sangat. Saya bagi satu free gift bang Yang ini bukan untuk jualan tapi hanya untuk makan. Ni berkerak ni. Nak bagi pun nanti abang marah ni. Kena balik kat saya nanti ni. Jangan. Akak minta maaf. Abang minta maaf ya bang. Adik, sian adik datang. Ya, kita 24 jam tak? Yang ini. Amin ya rabbal alamin. Bang, tak payah bang. Maaf ya. Besok insyaAllah awal pagi dah ada dah. Jemput datang. Yang saya dapat janjikan lemangnya insyaAllah ada. Minta maaf tau.